Ahli Parlimen Johor Bahru, Akmal Nasrullah Nasir, gagal mempertahankan jawatan sebagai Ketua Cabang PKR Johor Bahru. Akmal merupakan pemimpin terbaru dalam kem Rafizi Ramli yang tewas dalam pemilihan cabang PKR setakat ini. Ahli Parlimen Johor Bahru itu tewas mengejut kepada pencabarnya yang juga Ketua Angkatan Muda Keadilan Johor Muhammad Taufik Ismail. Berdasarkan keputusan rasmi dikeluarkan Jawatan Kuasa Pemilihan Pusat PKR, Akmal Nasrullah memperoleh 587 undi berbanding Muhammad Taufik 709 undi. Keputusan itu ditandatangani oleh Pengerusi JPP, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa. Namun, keputusan itu mengejutkan ramai penyokong Akmal Nasrullah berikutan terdahulu beliau dalam hantaran melalui Facebook memberi bayangan memenangi jawatan Ketua Cabang Johor Bahru dengan sokongan majoriti mudah. Dalam hantaran itu, Akmal Nasrullah turut kongsikan satu infografik yang direkodkan sebagai keputusan tidak rasmi. Semalam, Naib Presiden PKR yang juga penyandang Ketua Cabang Setiawangsa, Nik Nazmi Nik Ahmad tewas dalam pemilihan di peringkat cabang. Nik Nazmi juga dikenali merupakan orang kuat Rafizi. Rafizi sendiri menang tanpa bertanding di Pandan. Bagaimanapun keputusan pemilihan cabang PKR terus dipertikai dengan Majlis Pimpinan Pusat Parti itu dijadualkan bermesyuarat pada hari Rabu ini bagi membincangkan dakwaan tiada ketelusan dalam proses tersebut. Sementara itu di Johor, Masli Malik kekal sebagai Ketua Cabang Simpang Renggam walaupun hanya memperoleh sekitar 40% undi dalam pertandingan 3 penjuru.